Hari ni hari cuti, kita dah ambil kesempatan tukar minyak enjin. Kebetulan pula dah cukup. Saya ada tukar minyak enjin ni selalunya 2500 km ke atas ya. Saya pakai minyak Pesok Oil. Dah ni botol dah sampai dah pernah ringgit dah. Saya mula pakai waktu harga dia RM17 botol. Ya, motor ni saya tukar minyak enjin pakai minyak ni lepas pada waranti kan. Waranti RM20,000, RM20,000. Lepas pada tu memang saya pakai ni ya. Tapi sebelum tu pun saya ingat dalam RM15,000 memang saya start pakai ni ya. Nak pergi tukar minyak enjin kat kedai pun mahal. Pergi pun masa kacau masa nak pergi kerja lah pun. Jadi saya tukar sendiri lah. Saya dulu mula-mula tu memang duk pergi kedai pun meluat lah. Kita duk pergi kedai bawa minyak enjin sendiri. Kedai pun ajak suruh buat sendiri. Bila buat sendiri ni senang. Kita boleh masa tu kita boleh biar lama. Enjin pun tak panas kan. Lepas tu kita boleh bagi sengit. Motor bagi minyak betul-betul keluar. Start sengit kanan. Lepas tu biar lama sikit. Sengit kiri pula. Tak ligang dengan masa. Jadi kita boleh buat dengan tenang. Kita pun puas hati. Kat kedai pun kadang-kadang ada saya duk dengar kawan-kawan yang duk pergi komen kat minyak enjin. Bak masa enjin duk panas, lepas tu satu bak lah. Jadi satu kadang-kadang ada yang jenis kunci ketat sungguh. Ada yang member saya orang tu hebat getah yang pelapik dekat drain plug tu pun sampai terpenyek lepas tak tengok. Tu nak elak benda-benda tu saya buat sendiri lah. Bukan semua kedai macam tu. Ada yang kedai yang okey. Tapi kadang-kadang kedai nak tunggu minyak enjin, nak tunggu enjin sampai sejuk pun bagi pelanggan komplain pula lambat. Tu masing-masing ada situasi yang perlu diselesaikan. Tak semua benda tu semua orang setuju pun. Macam yang saya buat ni pun tak ada semua orang setuju pun. Jadi yang ni lah saya cerita kata saya. Dan ni mileage 80,000 km. Lebih sikit lah. Kalau tak ada masalah apa lah. Sekian untuk cerita pagi ni.